Kalau hari ni korang tak tahu masak apa, Aidil suggestkan korang masak ayam masak kicap ala 3 budak gemuk ni. Makan dengan nasi putih confirm bertambah. Jom kita masak. Untuk ayam ni Aidil gunakan bahagian whole leg. Korang garam dan kunyitkan dia. Kemudian kita gaul-gaulkan sampai sebati. Lepas tu kita nak gorengkan ke dalam minyak yang panas. Bila dah garing tu dah masak, bolehlah korang angkat dan ketepikan. Next kita nak gunakan blender. Masukkan 2 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup, sedikit cili api, 2 helai daun limau purut dengan hirisan serai. Tambah air secukupnya. Lepas tu kita nak blendkan dia sampai halus. Dalam kuali nanti korang tambahkan minyak gorengan ayam tadi. Korang masukkan bahan yang kita blend tadi dan tumiskan sampailah dia pecah minyak. Bila dah pecah minyak tu, bolehlah korang tambahkan sos tiram, sos cili dengan kicap lemak manis. Kicap lemak manis ni korang tak lebih sikit. Korang kacau-kacaukan sampai sebati. Lepas tu kita nak masukkan ayam yang kita goreng tadi. Tambahkan perasa dan juga hirisan bawang led. Korang kacau-kacaukan sekejap sampailah ayam tu sebati. Dan siap dah kita punya ayam masak kicap ala 3 budak gemuk ni. Korang dah tahu nak masak apa hari ni kan? Jangan lupa share resepi ni dan selamat mencuba.